Sepanjang 3 tahun dah merokok, hadiah yang paling bermakna pernah bagi dekat hari. Handphone, gelang emas. Kereta banyak agak lah. Jadi tadi cakap nak beli lori kan. Dia ni nak buat bisnes logistik ke macam mana? Lebih kurang macam tu lah. So sekarang simpanan tu macam mana dah? Berapa persen progress? 3 tahun ni dah dekat 17,000. Target. Itu baru lepas deposit je kot. Jauh lagi. Sebab kita bukan setakat saving tu, kadang-kadang ada emergency terpaksa korek juga. Emergency ayah sakit ke, so terpaksa korek sikit daripada saving tu untuk top up kepada perubatan ayah dia ke, macam tu lah. Maaf tanya, ayah tu ada sakit apa? Jantung, merokok. Oh, merokok juga. Dia merokok. Dah stop. Dah. Gara-gara Baru sakit baru stop. Sepanjang 3 tahun dah merokok, hadiah yang paling bermakna pernah bagi dekat hari. Handphone, gelang emas. Kereta banyak agak lah. Sebab masa saya merokok dulu, saya tak ada saving tau. Gaji pun cukup makan je. So kalau ada duit tu memang utama untuk rokok je. Dah berhenti tu, 500 banyak tau.